Kapal laut di Tongkang. Tongkang. Jimat kos. Landing mana? Ha? Dia ni kat Ponteng besar tu, kat Kuala Titi yang ada Syam selalu mancing tu. Situ. Banyak bro. Kalau tak ada silinder. kalau tak ada jalan ni memang mungkin Syam dengan Alwi mancing tak? Dia dua dia top speed dua. Macam Ada ke sini? kalau tak berjalan ni mungkin mancing dengan Alwi ni. Mungkin. Bukan mungkin lagi dah rasa macam harus. Nanti kita harus. Nanti kita nak pergi macam naik boat kita ke laut. Tak engkau bertiga dah kan mancing. Alwi, Fagashu semua ketimun. Excited. Lepas tu akan ada boat. Boleh dapat ada duit minyak. Dia bawa macam Tekong lah. Tekong lah. Dia tapi bila buat Siaran. dia free, dia cakap dia satu hari kadang 2 job, 3 job. Dia tak dapat lebih 3 job, 30 job sebulan. Jadi ada hari yang kadang 4 hari melanggu tak ada kerja. Pulang sampai pada kita. Bangunan nampak sebelah apa tu ayam pokok pun tapi dia nak bajet. Hijau campur biru macam coklat. Banyak warna. Dengan kau gemak dong sewa 2 bot. Satu bot tu 1.5 pagi dan petang. 1.5. Itu minyak dia sediakan kan? Minyak disediakan. Makan berkilo per kilo. Selamat. Tu best dia. Air buat satu bot. Macam mama kita punya. Alo area buat satu bot. Senang ah. Aku pernah bawa Pak Cang punya bot. Aku mancing dekat bas tu aku di sungai Pak Cang nak ikutkan. Bawa casting acing tak dia. Magic boleh. Ambil yang berat sikit. Casting tak ada. Casting kalau nak kena pergi tempat batu sikit. Tak pandai tak Tak pandai kan main botan parit dulu. Tapi dekat sana jig boleh. Jig boleh. So kalau macam tempat kapal tu tempat batu. Jig kan sedap jig. Tak Tak payah. Sekiranya kau ada satu joran kau nak pinjau itu bobelah joran tu. Ayam pun banyak joran dia. Ada 4 ke 3. Masuklah diorang mesti. Syam pun ada joran. Kau nak pinjam lah. Siap dia tak pernah pakai pun ada joran yang dia pakai. Ya, kau nak setakat nak melayan dia mancing lah. Dia time. Bukan tu cuti sekarang seminggu. Selat mana ada rumah. Itu casting boleh shoot air tenang. Boleh. Siakap sedap. Ikan guan ada. Alah, Cuma pek sikong lah. Kau parit talai pek sikong tu boleh lah. Pek bugis. Boleh. Ada sambal manis ni. Tumpuan. Itu dah. Ada tumpuan. Kawan semayang dekat Senayan. Makin naik. Lepas tu kawan Kena bayung. Lepas tu cakap lah kita naik. Lepas tu kau usah habis tu kita nak pergi suka dessert. Tak ada kau je kau suka dessert. Kita naik ke atas lah. Sekali sini. Yang dia baik. Masuk pergi adik. Hari ni apa? Adik. Sabtu. Guna apa? Tarik. Ni. Tak tarik. Ramai kalau yang jatuh sikit. Sayang. Okey lah bahaya. Apa dia nak tukar nombor saya kau aku kena ganti. Tak apalah. Saya sihat je. Begin 18 Promax. Boleh. Tak ada Syasha punya pertak teruk. Teman tadi tak habis lagi. Saya boleh buat. Main kat sini lagi. Ada tisu kan? Janganlah tak boleh tak wang. Kita ada sikit apa jalan-jalan banyak. Ni habis. Air ambil handphone ni buat kamera nampak. Aloh, tak banyak macam gini. Kan nak macam mana? Maksudnya Nampak semua kita orangnya. Ni je depan. yang depan je. Okey kalau dia tak try takut nak try je. Masih tak ada tadi. Tak payahlah nanti lah. Kalau saya tak semua saya nak ambil. Yang ni tengah ke yang tepi tu? Dia tengok lah. Ada.
Abang Syah mesti nak ambil yang ni kan. Mesti Abang Syah nak yang ni kan. Tak nak warna pink tu. Ush. Muka ni ke, muka ni ke, muka ni ke, muka ni. Dia tak ada muka dah. Ni jauh ni. Muka dah tak muka. Akan muka apa? Yang sana hujung. Yang ni. Ni dia gambar perempuan malu.